Assalamualaikum. Hari ni kita nak tukar stabilizer link untuk peraduan arus. Kita nak tukar ini. Okey, kita dah buka stabilizer link untuk peraduan arus. So, you kena buka skru sini satu, skru bawah satu. Okey, ni kita dah buka. Kita buka. So kita nak pasang yang baru. Kita beli kat Shopee 2 pieces ni. Okay, 2 pieces ni baru RM55 lah saya ingat. 2 pieces ni kat Shopee dia jual. Toyota Lexus. Dia pakai model Toyota Lexus. Stabilizer link. Okay, kita tukar yang baru. Okay, cara nak pasang dia, you kena ada besi satu. Untuk tekan ke bawah untuk yang ni. You kena tekan ke bawah untuk masuk ke yang belah bawah ni lah. Lepas tu tekan masuk untuk belah atas. Kena ada besi ni. Besi ni tekan turun naik. Nampak? Dia tekan turun naik. Okey. Kena bakar besi panjang macam ni. Tu tekan adjust bawah dia ni. Bagi dia boleh masuk dua-dua. Okey, itu saja. Alhamdulillah, kita dah pasang baru punya stabilizer link untuk peraduan arus. Nampak, kita dah pasang baru punya stabilizer link untuk peraduan arus. Baru. Ini yang lama punya. Kan? Yang lama punya peraduan arus. Okey. Peraduan arus Peraduan arus. Sebelah kanan dah siap. Kita tukar belah kiri pula. Peraduan arus. Kita tukar belah kiri pula. Ini nak kena cabut. Belah kiri. Sama juga. Belah kiri. Toyota Lexus. Untuk peraduan arus boleh pakai Peraduan arus boleh pakai Toyota Lexus untuk stabilizer link. Okay, kita dah buka. Ni yang lama. Okay, untuk peraduan arus. Ni yang baru. Kita akan tukar pasang yang baru. Toyota Lexus punya stabilizer link untuk peraduan arus. Boleh pakai.